Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so hari ni hari saya bawa motor Pan America hari ni yang kotor ni. Saya hari ni nak ke area Sungai Besi. Tak sampai Sungai Besi pun, actually area Pudu sebenarnya. Dekat area Pudu. Saya nak singgah di kedai namanya Mr. A&A. Detailing auto spare wash ataupun auto spare wash detailing, lebih kurang macam tu lah nama dia. Saya nak ke sana, saya nak bertanyakan tentang wrapping kereta bagi pihak abang saya sebenarnya. Dia nak wrap kereta dia, ada dua kereta dia. Dia nak wrap, satu kereta Kia K5, satu lagi kereta BMW F apa tak tahulah saya F apa, tapi di atas daripada F10 lah. Saya memang tak main tahu sangat. Lepas tu nak tanya, nak tengok, nak ambil gambar apa semua. Kalau ngam dia datang buat lah. Jadi dalam masa yang sama, dia orang kata dia orang boleh buat detailing motor juga. So saya ingat mungkin nak cuba tengok dia orang punya detailing macam mana lah motor. So tanpa melengahkan masa, dalam masa yang sama juga saya pun nak tanya tentang T-Max. Kalau kata nak hantar wrap, berapa pula untuk T-Max? Nanti saya akan kongsikan dengan anda apa yang saya nak buat dekat motor T-Max ke, nak tanya ke, color apa ke, berapa harga. Saya pun tak tahu diorang ada buat motor ke tidak kan, pasal diorang kedai kereta kan. Tapi tak apalah, kita tanya, kita tengok. Mana tahu boleh tergerak hati untuk wrap, kita wrap lah. Nak colour mungkin colour striking lah, hijau lembut, hijau daun pisang ke kan. Jalan ni kan memang sebenarnya ada seram. Jalan ni ni simpang ni. So okay, saya pun nak, kalau jadi pun saya rasa saya tinggalkan je motor. Pasal saya sibuk, saya nak ke Bukit Krabi ni, banyak kerja tak siap lagi. Kalau buat detailing memang saya tak akan tunggu lah. Saya hanya akan sharekan bila dah siap ni nanti. Sempat sampai sampai. Mana kedai ni Tengok macam mana je lagi ni. Jalan banyak tutup sini. Saya dah lama tak jalan. Jadi ingat tadi jalan buka, sekali jalan tutup. Dia renovate ni tak tahu setahun ke 2 tahun ke, saya tak tahu apa yang diorang renovate sebenarnya. Nak membesarkan ke. Tapi dia dekat sini lah. Dulu sini kilang ke FNN. Jalan Metro Jalan Metro Pudu. Jalan Metro Pudu. Saya tak pasti dia punya kedai dia di mana kejap Tapi kat area sini tak besar pun. Kita jalan-jalan, kita pusing-pusing, tengok apa ada halang-halang sampai tu kan. Kalau kata korang mungkin masuk ke pintu belakang ke, saya pun tak pasti. Alloy Kitchen, di manakah? Mungkin masuk ke belakang, tapi tak apa, kita pusing je. Kita jalan-jalan. Saya pun tak ada rushing apa.
Saya pun tak pernah datang sini ni. Baru nak first time tengok-tengok ada apa yang menarik ke kan. Saya nanti Mrs. datang ambil saya. Oh, sini ada college. First time masuk ni. First time ever. First time in my life. Okey, sampai. Ini dia Mr. A&A. Mr. A&A. Tak tahu masuk ke depan ke masuk ke belakang. Oh, dia masuk ke belah sana. Oh, ni ada kedai Mr. A&A. Kita tengok lagi. Dia masuk ke pintu belakang ni. Bismillah. Swiss ni yang paling seram sekali kalau bawa motor ni pergi Thailand. Takut motor tak boleh on. Swiss ni saya dah order dah, tapi tak tahu bila nak sampai ni. Itu paling seram sekali. Takut kena kunci dia tak detect. So dia masuk ke lorong belakang. Okey. Okey, kereta BM ni kita tolak motor dia masuk. Kotor barat Israel. Hai, Assalamualaikum Abang Bob. Selamat datang ke kedai saya. Kedai saya nama Mr. A&A. Hari ni kita nak belanja Abang Bob untuk buat coating dan detailing motor Abang Bob. Jom. Hai. Abang Bob kat sini kita buat semua benda Abang Bob. Kita buat polish macam kereta ni, kita buat polish and wax. Lepas tu kita ada buat wrap juga. Kita ada buat PPF, ada buat untuk basuhan motor. Coating motor pun ada. So macam kat sini kita buat wrap untuk kereta. Kita hanya pakai vinyl frock, tag wrap ataupun KTN. So hari ni motor Abang Bob kat sini kita akan buat coating dan kita akan basuh detail. So insya-Allah lepas ni warna hitam ni akan nampak lain. Akan lagi nampak naik. Confirm. Okey, motor kita dah serahkan. Nanti dah siap, kita datang ambil. Kita tengok macam mana rupa dia. Motor ni daripada beli hampir 2 tahun tak pernah hantar buat detailing ke apa ke coating ke apa, tak pernah. So kalau kata korang nak tanya untuk motor korang, apa-apa saja pun boleh datang di sini. Macam motor ada buat wrap ke? Oh, buat juga untuk motor. Okey, baik. Untuk pemandu e-hailing untuk kereta dan motor. Korang boleh datang sini, saya dah buat promo. Untuk kereta RM39 saja. Kita dapat basuh luar dalam dan nanomis. Untuk motor kita akan dapat chain loop, reblack plastik part dengan basuhan secara detail. Berharga RM12 saja. Jom datang. Okey guys. So untuk abang saya dah tanya dah apa yang dia nak, apa semua tentang color, apa semua tentang warranty, apa semua. So first of all, terima kasih kepada Mr. A&A kerana dia sponsor cuci, dia sponsor detailing motor saya dan coating sekali. So nanti kita tengoklah hasilnya macam mana. So offer tu menarik guys. Pada korang yang buat Grab driver, pada korang yang buat Grab food, korang datang bawa kereta korang, cuci RM39 luar, dalam dan juga nanomis. Pada Grab rider, korang bawa motor apa saja pun korang dapat RM12 saja. Cuci, dia kata buat hitam balik dan chain loop, RM12 saja. Tak kisah motor apa korang bawa, janji tunjuk bukti yang korang ni adalah Grab rider. Offer ni sampai bila? Terma dan takluk. Apa? Terma dan syarat tertakluk. Macam itulah. Selagi offer masih ada. So kalau kata korang nak datang nak cuba, nak tengok motor korang padu tak padu dia orang buat, korang kena datanglah kat Mr. A&A yang berada di Jalan
Metro Pudu berapa tak tahu. Korang tengok kat Google.